Bersendirian di sebuah pulau terpencil, tiada makanan, tiada bantuan. Terdapat banyak jerung di sekeliling saya. Satu matlamat, memburu haiwan secukupnya untuk terus hidup. Saya betul-betul baru saja kehilangan lembing saya dan pengembaraan survival ini bermula sekarang. Woohoo! Jumpa lagi, bro! Kami baru sahaja ditinggalkan di pulau ini di tengah-tengah entah di mana sekarang. Dan kami akan cuba bertahan di sini. Kami tiada makanan untuk misi ini. Hanya ada sedikit air dan tiada tempat untuk tidur. Dan matlamatnya adalah untuk melihat sama ada saya boleh menangkap haiwan dengan 3 senjata berbeza untuk melarikan diri dari pulau ini. Hanya selepas itu, saya boleh gunakan telefon ini untuk meminta bantuan supaya mereka datang menyelamatkan saya. Saya hanya ada sedikit air di atas sana untuk terus bertahan. Ini sahaja air yang kami ada. Semua peralatan kamera kami ada di sini. Kawan-kawan makan di sini. Di sinilah semua senjata kami disimpan. Kami ada sirip selam dan dapur mudah ahli kecil. Itu sahaja. Saya nak tunjukkan kepada anda senjata yang saya pilih untuk hari pertama sekarang. Ini dia kawan-kawan. Ini adalah senapang selam saya. Ini akan jadi senjata paling mudah dalam cabaran ini. Jauh lebih mudah daripada yang lain. Kita boleh berenang terus dari pesisir pantai dan tengok kalau kita boleh dapatkan apa-apa makanan. Sekarang mungkin tengah hari. Jadi kita ada kira-kira 4 atau 5 jam sebelum malam tiba. Dan kemudian kita kena fikir kat mana kita nak tidur di pulau ni. Aku langsung tak tahu sama ada ikan besar kat luar sana, udang kara atau jerung. Aku nak tengok kalau kita boleh cari kat mana kita nak tidur di pulau ni. Dan kalau ada apa-apa jenis, aku rasa struktur semula jadi yang kita boleh guna, bina tempat berlindung atau mungkin cari sumber air, aku akan tinggalkan peralatan, kita akan mula teroka, kita ada parang kita. Ini akan membolehkan kita kumpul kayu. Atau mungkin kalau kita jumpa haiwan di kawasan ombak pecah dekat pantai atau sesuatu macam tu, kita boleh tangkap mereka. Wah, tengok pulau ni. Huhuhu. Mari kita ambil beberapa ni. Oh, tengok tu. Cuma hisap je, ada sikit serpihan cengkerang kat dalam tu. Tapi, memang sedap betul. Benda tu memang besar. Mari kita makan. Saya tak tahu kenapa yang tu masam, yang tu tak sedap sangat. Zex jadi sangat bertenaga lepas makan 500 benda. Tu, apa yang ikan-ikan tu sebenarnya buat ialah, bila air pasang mula naik, mereka akan naik ke atas batu-batu ni dan makan semua teritip ni. Jadi bila air pasang mula naik sikit, ini akan jadi peluang baik untuk kita mula memburu dan tengok kalau kita boleh selesaikan bahagian senjata pertama dalam cabaran ni. Oh ya, aku betul-betul tengah menggigil sejuk sekarang ni. Kita perlukan matahari keluar. Aku janji dengan korang, aku tak terkencing pun. Tapi memang rasa sangat lega. Serius. Terlalu banyak maklumat tu. Oh, ada sedikit buah kat atas ni. Jadi kau nampak kaktus ni kan? Sebenarnya kau boleh makan buah ni. Tengok jus yang keluar dari buah ni. Ya Allah, bahagian luar tu kau tak boleh makan sebab ada banyak duri halus yang boleh melekat kat kulit kau. Kita perah je. Kita sepatutnya boleh makan kebanyakan isinya tanpa terkena duri-duri tu. Sedap betul. Rasanya macam buah naga kalau dia ada sikit masam. Sekarang, saya memang nak tengok kalau saya boleh dapat makanan laut yang sedap dalam beberapa hari akan datang. Saya cakap pasal ikan besar, udang kara, sotong. Tak ada yang selamat. Pulau terpencil kecil. Cuma saya dan korang je tengok sama-sama kalau kita boleh tangkap makanan sendiri. Huhuhu. Baiklah, jom kita pergi. Kalau saya tak dapat apa-apa makanan dengan senapang tombak ni sekarang, kita memang akan ada masalah. Itu pasti. Kita berenang terus dari pulau ni. Saya langsung tak tahu apa yang akan kita jumpa kat sini. Jom, kita pergi. Baiklah, saya takkan makan tu. Memang tak mungkin, biar betul.
Ya sayang, tengoklah warna pada ikan kerapu karang ni sekarang. Baiklah, kita akan mula bersihkan ikan ni. Ini akan jadi makan malam kita. Baiklah, mari kita ambil ikan kerapu karang kita. Ini macam parang yang digunakan untuk menebang pokok, bukan untuk menyang ikan, tapi dagingnya masih bergerak. Dan saya akan mula potong dari tulang itu, gerakkan pisau itu, anda boleh dengar bunyinya pada tulang, teruskan potong ke bawah. Dan kemudian saya akan terus potong dari belakang ekor. Itu adalah isi ikan kerapu karang yang sangat cantik. Hampir tiada daging yang tinggal pada rangka ini, jadi kita letak tepi dan kita ada 2 keping isi ikan kita. Saya baru saja jatuhkan ia di atas pasir. Sekarang, setiap haiwan berbeza kawan-kawan. Setiap ikan ada jalur darah dengan saiz berbeza di bahagian tengahnya. Dan yang ini hampir tak ada jalur darah langsung. Dan jalur darah itu biasanya memberikan rasa seperti logam pada dagingnya. Sebab itulah, banyak ikan dianggap tidak sedap dimakan. Setengah orang menganggap ini adalah ikan paling sedap di lautan. Jadi, saya tak sabar nak cuba. Kita dah ada makanan untuk hari pertama, sayang. Esok kita hanya akan guna senjata yang lebih sukar. Kita akan dapatkan daging terus. Saya letak bahagian kulit di bawah. Mula-mula, saya akan biarkan ia masak sekejap dan kemudian terbalikkan dia. Nampak daging tu perlahan-lahan mula berubah warna. Macam mana nampaknya dari situ? Inilah sebabnya kita buat macam ni, bro. Kita tengah masak ikan ni, ke atas ni. Suasana matahari terbenam memang terasa. Nampak macam dah hampir siap. Tengok warna dia tu. Kau boleh nampak memang ia mudah hancur. Nampak macam isi udang kara. Tengok tu, betul-betul kat situ. Ikan kerapu karang. Memang tak boleh percaya langsung. Ini adalah hidangan kita, hasil senjata pertama kita, kawan-kawan. Esok pagi adalah hari yang baru. Dan kita ada 2 lagi senjata yang perlu kita gunakan. Ada sesuatu tentang berada di pulau ini seorang diri. Wow. Saya rasa sangat dekat dengan Tuhan sekarang, kawan. Kamu semua tahu, inilah tujuan hidup kita. Baby Offshore Tales, jom kita mulakan. Kita ada seekor jerung di kawasan ombak pecah di sini. Oh, ada beberapa ekor jerung besar di sini. Kamu nampak dia? Tengok dia di sini, di sini. Itu memang gila, kawan. Mereka boleh bau sisa ikan lama. Kalau boleh, saya nak bagi makan dengan tangan. Tapi saya rasa dia takkan datang ke situ. Tengok dia, bersedia, dia betul-betul di sini. Dia datang nak ambil tu. Oh, itu memang gila, kawan. Memang luar biasa. Masa matahari terbenam, kita ada jerung berkeliaran di pesisir pantai. Saya betul-betul sedang memberi makan jerung dengan tangan di kawasan ombak pecah di tepi pantai. Dan esok pagi, saya akan menyelam di sana, menangkap ikan saya sendiri. Berenang ke pantai dengannya bukanlah perkara paling bijak untuk dilakukan. Di dunia ni, matahari sedang terbenam. Kita hanya ada sedikit cahaya yang tinggal. Saya sedang bersiap untuk malam yang akan datang dan kemudian esok pagi kita mulakan semula. Sayang, senjata baru, haiwan baru, pengembaraan baru dan harap-harap kita dapat langit biru yang cerah. Oh, itu memang bagus. Ia akan menghalau nyamuk dan buat saya sedikit hangat untuk malam ini. Saya belum sempat buat sebarang tempat perlindungan dan saya rasa saya tak perlu pun. Cuaca nampak agak baik. Kita ada beg galas kita di sini dengan semua barang-barang kita di dalamnya. Tapi apa yang kita boleh buat ialah isikan ia dengan udara. Kira macam dah ada katil mini kat situ. Matahari terbenam di ufuk. Keluarkan kepala saya yang kotor dari bingkai. Macam itulah. Wuhuhu. Ya sayang, satu lagi hari yang gila dan esok kita ulang lagi. Senjata baru, haiwan baru, pengembaraan baru. Pasal tidur atas pasir ni kawan-kawan, saya dah buat banyak kali. Selalunya nampak selesa untuk 2 jam pertama. Lepas tu, tulang belakang saya dah tak tahan. Bro, memang dah masak betul. Kawan, regangkan badan macam kucing. Saya dah sedia nak gerak, bro. Kita cuma ada lebih kurang 10 minit sebelum gelap sepenuhnya. Kalau ada apa-apa yang pelik berlaku sepanjang malam, saya akan pastikan untuk beritahu awak. Tapi, saya akan jumpa korang awal pagi esok untuk hari kedua dan keadaan akan jadi jauh lebih gila. Jumpa awak nanti. Selamat pagi kepada korang semua. Oh, saya kena pergi berenang sekejap pagi ni untuk buang semua pasir dari badan saya korang. Malam tadi memang sangat sejuk tengah-tengah malam. Hey, saya betul-betul menggigil. Saya cuma pakai t-shirt tu je. Kami bangun pagi ini dan rupanya inilah salah satu hari paling gila yang pernah kami alami. Bro, tulang belakang saya sekarang rasa macam sedikit terpeliut. Saya mungkin boleh bersembunyi dalam bayang-bayang pembuka gabus, tapi saya sangat gembira, bro. Sebab hari ni langit biru dan nampak sangat cerah kat luar. Matlamat hari ni adalah untuk tengok sama ada kita boleh selesaikan 2 senjata terakhir. Jom kita naik semula ke kamp.
Jadi, kita mungkin cuma ada air sampai situ saja. Memang tiada cara lain untuk saya kumpul air di pulau ini. Tiada sumber air semula jadi atau apa-apa pun. Bila air ini habis, memang habislah kita. Apa yang berlaku pada awal pagi, kawan-kawan, semua haiwan sangat aktif. Biasanya ikan umpan akan naik ke permukaan, semua ikan besar pun ada di sekitar. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik untuk kita tengok sama ada kita boleh dapatkan sebarang jenis makanan. Kita akan ambil lembing tangan, terus keluar dari pulau ini dan tengok sama ada kita boleh dapatkan sarapan untuk mulakan hari yang mencabar ini. Apa ni, ikan tenggiri Spanyol tu baru saja ambil lembing tu. Aku pun dah tak ada lembing tu. Sekarang ni penuh dengan ikan jerung di sekeliling. Jerung-jerung tu datang sebab aku rasa kekecohan tu, kulit aku dah hilang. Korang, benda tu baru je melarikan diri. Sepatutnya aku dah pasang pada gelendong tali pinggang aku. Aku tak sangka aku akan nampak tenggiri Sepanyol besar kat kawasan Cetek ni. Apa? Oh no! Tak percaya, aku berenang balik ke pantai tanpa senjata. Ya Allah. Aku betul-betul baru saja hilang lembing aku. Apa yang baru saja berlaku, bro? Aku tengah cari ikan trout tuskis, macam yang terperangkap di kawasan Cetek. Tiba-tiba 2 ekor ikan tenggiri Spanyol besar lalu dan aku sasarkan mereka dengan lembing tangan ni. Dan aku fikir, aku mungkin boleh dapatkan tembakan maut ni. Aku hulurkan tangan dan terus, boom. Benda tu terus tertusuk. Tapi mungkin cuma kena badan je dan ikan tu terus melarikan diri. Bro, aku cuba berenang kejar dia. Aku rasa macam Ian Top. Mungkin dengan payung terjun kat belakang aku. Aku tak dapat, bro, tangkap ikan tu. Aku baru je hilang senjata kita. Korang, alamak, sebaik je aku tembak ikan tu, korang nampak semua jerung mula datang. Mereka rasa kekecohan tu. Ada jerung di sekeliling aku. Aku tunjuk jari tengah pada mereka. Korang, apa dia? Bahagian paling teruk tentang semua tu ialah aku tengah pakai benda ni sekarang. Dan ini yang kita panggil sebagai gelendong tali pinggang. Dan ia sebenarnya adalah gelendong yang ada tali tambahan untuk situasi macam tu. Masalahnya, aku tak sangka langsung nak jumpa ikan tenggiri Spanyol gergasi dalam air sedalam 3 meter je. Tak percaya benda tu baru je jadi, bro. Aku nak kira juga korang. Beritahu aku dalam komen kalau korang rasa patut kira ke tak. Kalau tak, aku memang takkan tinggalkan pulau ni. Korang, aduh, hampir-hampir kena buat pembedahan bahu lepas berenang kejar benda tu. Tapi kalau korang tertanya-tanya, apa akan jadi dengan ikan tu? Jadi, agak-agak aku tembak ikan tu.
Ia lari, lepas tu jerung-jerung mesti dah cari ikan tu sampai hancur. Baik, aku tunjukkan korang senjata ketiga dan terakhir. Dan mungkin senjata kegemaran aku antara semua ni guys. Ini sebenarnya adalah busur dan anak panah bawah air. Masukkan saja terus ke dalam lubang ni, lepas tu kau isi dan kau akan rasa seronok. Bro. Benda ni memang gempak bro. Oh. Giliran busur dan anak panah bawah air pula. Kita kena naikkan balik tahap testosteron lepas habis guna. 800 kilojoule tenaga kejar ikan tenggiri Sepanyol tu. Bagi dia, rasa betul-betul rasa lautan. Korang semua, saya tengah fikir sama ada nak keluar sekarang sebab saya tahu ada banyak jerung kat luar. Tapi korang pun tahu, kita kena juga keluar sana. Giliran busul dan anak panah pula. Sial, jomlah bro. Saya rasa busur dan anak panah ni mesti lagi susah daripada apa yang nampak. Itu memang jauh lebih susah daripada apa yang nampak dengan busur dan anak panah tu. Misi. Gagal, tak jumpa lembing, tak dapat ikan. Apa yang saya fikir sekarang ni, saya kena rehat sekejap. Saya dah letih sangat, saya kena minum air dulu. Memang susah gila dengan busur dan anak panah tu. Satu-satunya benda yang saya kena hanyalah udara je. Oh, mungkin sekarang dah tengah hari. Tapi sebaiknya kita dapatkan makanan sebelum matahari terbenam malam ni guys. Sebab saya cuma ada air sebanyak ni je lagi dalam botol air kita. Dan saya tak nak duduk kat sini kalau tak perlu. Tengoklah ni. Ini adalah ketam mati bro. Yang dah terdampar kat sini, chip ketam kecil. Itu tak baik. Tapi itu sudut pandangan yang agak bagus. Jadi kau boleh nampak kat mana kami menyelam sepanjang pesisir pantai ni. Dan itu pula pantai tempat kami berenang. Teruskan. Nampaknya keadaan sekarang makin gila. Angin dah reda, kau boleh nampak air pasang dah masuk banyak sangat. Air kat luar tu nampak sangat jernih. Aku hampir kehabisan air, tinggal sikit je lagi. Cuba jimat sebanyak mungkin. Korang, inilah peluang terakhir kita untuk siapkan senjata terakhir ni dan keluar dari sini secepat mungkin. Harap-harap kita boleh dapat tangkap haiwan guna busur dan anak panah. Semua orang, kita terus ke sana. Bawa busur dan anak panah. Jom!
Ya, itulah ideanya. I'm gonna lose another weapon. No! Woo! Yeah, baby. Woo! Itu memang sedap. Ya Allah, memang tak boleh percaya apa yang berlaku tadi. Saya memang berhempas pulas hari ini, itu pasti. Tapi, kami masih dapat beberapa ekor ikan. Kami dapat ikan sebelah kecil yang cantik ini yang saya tembak dengan lembing. Korang nampak tadi, dia bergerak atas pasir. Dan kami juga dapat ikan kot kecil ni, tapi dia akan jadi cantik nanti. Atas api. Korang nampak ikan tenggiri Sepanyol yang besar gila tu lalu tadi? Saya nampak beberapa ekor. Saya tarik balik lembing saya dan saya fikir, patutkah saya cuba? Lepas tu saya fikir sendiri, tak boleh lah. Saya tak boleh hilang 2 senjata dalam satu hari. Itu memang teruk sangat. Bro, kenapa setiap kali saya jumpa ikan paling best, saya mesti bawa senjata paling teruk? Bro, kita dah berjaya. Dia mungkin tak besar sangat kawan-kawan, tapi kita dapat sesuatu. Sama macam saya. Memang bertuah kita dapat makan sedap semalam kawan-kawan. Sebab saya sangat lapar sekarang, saya belum makan apa-apa sepanjang hari. Saya rasa saya boleh makan apa saja sekarang. Sekarang, kita akan cepat-cepat bersihkan semua benda ni dan buang semuanya. Baiklah, semua kepala dan isi perut dah dibuang. Kita tak nak semua tu. Yang tinggal sekarang cuma badan yang penuh dengan daging. Saya akan buat perkara yang sama dengan ikan sebelah. Cuma ikan sebelah ni, ia memang macam sepinggan daging saja. Masa mereka muda, sebenarnya mata mereka bermula di kedua-dua belah kepala dia. Dan bila mereka makin tua, mata tu akan bergerak ke satu sisi kepala dia. Mereka duduk dalam pasir dan guna mulut besar mereka untuk sedut mangsa. Saya akan potong kepala dia, keluarkan dari sini kawan. Kita akan ada 2 ekor ikan yang siap untuk terus dimasak atas kuali. Biar saya letak terus atas kuali, dengar bunyi mendesis tu, sayang. Ya, ikan-ikan ni mungkin tak besar. Tapi ini memang satu kemenangan, 100%. Kita dah mula masak ikan ni. Macam mana keadaan ikan tu sekarang? Semua okey? Dia mungkin dah masak selama lebih kurang 15 minit. Sekarang ni, kau boleh nampak warna dia memang cantik. Saya rasa dia dah siap kan? Kita letak dia kat sini. Saya rasa kita mula dengan ikan sebelah ni. Tengok daging yang keluar dari ikan tu. Okey, jom kita cuba. Oh, sedap betul bro. Kita memang boleh tarik keluar rangka dia macam tu je. Buang. Dan sebelah lagi, semuanya daging. Jom kita cuba ikan kot ni guys. Tengok macam mana rasa kot ni. Daging nampak elok juga. Jom kita cuba. Wow, memang sedap sangat. Saya rasa ikan sebelah lagi sedap guys. Memang sedikit lebih baik daripada kot. Kerja bagus, cabaran dah selesai.
Kamu boleh datang ambil saya sekarang. Jom kita pergi. Matahari sedang terbenam di ufuk dan tumpangan saya dah sampai. Kita dah berjaya. Satu pulau, 3 senjata berbeza. Sudah tiba masanya untuk keluar dari sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan saya akan jumpa anda semua dalam pengembaraan liar yang seterusnya.